Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan Badan Peguam untuk mencabar keputusan pendakwaan yang memberhentikan prosiding terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi. Panel 3 hakim dipimpin oleh Datuk Faizah Jamaluddin bersama Datuk Dr. Lim Hock Leng dan Datuk Nazarin Wok Nordin memutuskan bahawa permohonan itu bukan perkara kecil, malah ia menimbulkan isu penting yang layak dibicarakan secara substantif. Kes ini wajar didengar, jarang berlaku dan luar biasa, justeru memerlukan semakan kehakiman yang menyeluruh. Kebenaran diberikan kepada perayu untuk memulakan semakan kehakiman terhadap keputusan Peguam Negara yang dipertikaikan. Oleh itu, keputusan Mahkamah Tinggi pada 27 Jun 2024 diketepikan. Kes ini akan dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk pendengaran substantif semakan kehakiman. Tiada perintah mengenai kos, kata Hakim Faizah secara sebulat suara. Hakim Faizah menegaskan bahawa kes ini luar biasa kerana melibatkan keseriusan pertuduhan, kepentingan awam tinggi serta prosedur prosiding yang panjang, 99 saksi pendakwaan sepanjang 53 hari perbicaraan dan 15 saksi pembelaan. Antara faktor lain termasuk dapatan prima facie selepas penilaian menyeluruh, panggilan pihak pembelaan, tahap prosiding yang telah dijalankan serta implikasi praktikal daripada penghentian prosiding itu. Memandangkan perintah melepaskan tanpa membebaskan adalah kesan daripada keputusan Peguam Negara yang dipertikaikan, perayu tidak mencabar perintah Mahkamah Jenayah yang memberikan DNAA. Yang dipersoalkan adalah punca eksekutif perintah tersebut, iaitu keputusan Peguam Negara untuk menghentikan pendakwaan terhadap responden dan memohon DNAA. Oleh itu, kami mendapati permohonan perayu untuk semakan kehakiman bukanlah serangan kolateral terhadap perintah Mahkamah Jenayah yang memberikan DNAA bagi 47 pertuduhan terhadap responden, jelas Hakim Faizah. Dalam prosiding hari ini, Badan Peguam diwakili oleh Peguam Datuk S. Ambiga dan Steven Thiru, manakala Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali mewakili Peguam Negara. Datuk Hisham Tepotek pula bertindak bagi pihak Ahmad Zahid.